Selamat pagi semua. Saya baru saja bangun. Ini pukul 6 pagi. Saya punya pakcik dekat atas ni dah bangun awal dah. Saya dengar dia ada krok buat kerja dekat atas. Mungkin dia cuci piring ke, tengah masak ke. Okey lah. Ini pagi-pagi kita dah bangun. Bunyi burung banyak betul pagi-pagi macam ni. Kita pergi ke atas tengok apa pakcik saya buat awal pagi macam ni. Semalam pondok ni belum sempat saya keliling. Cuma ada satu jendela saja pondok ini. Tengok dia buat atap tu sengit. Selamat pagi. Ikut teh. Udah. Sama ni. Pesan mak. Lampu solar dalam bilik dia automatik padam. Okey, kita pergi tengok tempat saya punya pakcik mandi. Sebab semalam dia cakap dengan saya, dia tak guna air hujan tu untuk mandi yang dalam tangki tu. Dia mandi guna air sungai. Air daripada bukit. Tapi kalau musim kemarau, anak sungai ni dia akan kering. Masa musim hujan-hujan macam ni, dia ada air. Pas musim kemarau dia kering. Jadi air sangat-sangat berharga di sini. Itulah air hujan tu dia tak nak gunakan. Sebab dia nak jimat. Bila musim kemarau memang tak ada air. Oh, ni jalan pergi tempat mandi. Oh, ni dia. Jadi anak sungai ni memang tak ada ikan lah saya rasa. Sebab dia akan kering. Dia tutup. Dia tutup guna kayu. Dia buat empangan. Lepas tu dia buat satu benda macam ni menggunakan kulit kayu. Dia mandi di sini lah. Saya punya pakcik masak mi untuk saya. Dia makan nasi. Mi Maggi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena hidup ini Tuhan berikan buat kami sampai saat ini. Biarlah Tuhan menolong kami dalam segala usaha kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejap lagi saya nak keluar, nak pergi ke rumah panjang, tebas belakang rumah dulu. Saya punya pakcik nanti dia akan angkut barang lah daripada atas, bawa turun pergi pondok. Okey, kita jalan-jalan di kebun saya punya pakcik. Ni timun. Buah timun, pokok ubi. Ni pun ubi sayur. Lepas tu bawang. Bawang pun pakcik saya ada tanam. Cili. Macam-macam ada. Haji, lihat kau. Sawi. Dah tua dah. Tinggal dia punya tu apa ni, biji. Saya punya pakcik terus jalan. Dia tak berhenti pun.
Saya rehat kejap. Wah, kenapa buah dia macam ni ya? Cacat. Ini cantik. Timun ke ni? Kenapa dia? Wih, buruk. Sayang ada serangga makan. Ini tak ada baja-baja. Ini memang organik. Rupa-rupanya nanas pun ada. Pakcik saya tanam dekat sini. Saya nampak nanas sebelah sana. Ini macam-macam ada ni. Dah kejap. Tu nanas sebelah sana. Saya pinjam pakcik sekarang, dia bawa barang kami dok turun ke bawah. Saya balik ke kampung. Pergi ke rumah panjang. Sebab saya nak tebas belakang rumah kami orang. Christmas tu hari tak balik. Saya rasa rumput belakang rumah dah akan panjang lah. Dan saya nak test saya punya radio ni, berapa jarak dia boleh guna. Amai Petrus, on ngening. Urale dah aku siu. Okey, ketik bukan mudung ni je. Ni saya dah sampai kampung dah ni. Ni sungai Long Selaan bawah sini. Saya nampak ada orang bagi ikan makan tadi bawah sini. Kejap kita pergi tengok. Malam-malam di stesen ya ikan. Loceng pakai tarik panggil ikan. Tengok ikan banyak. Pintai itu mana dia tu. Segan empat duk makan dia dah kau. Ni Yun lah. sungai Litot ni sukat sungai biok babek lempam babek pun ni rana sukat layak lop ya. Kau ni meneng kau itu layan ni. Kalau lop ini rarok layan latak apa. Kena dah bertelur asyik palai dah. Allah. Kasong paling arok lah. Seperti dau korang di sungai dorang tak boleh ke. Ni terletak layan tu. Kasong korang. Tadi nak ada arok-arok besar ni. No. Abang seorang ni dia memang bagi ikan makan tiap hari. Dia cakap tadi kalau air besar dia keruh, ikan tu tak nak makan. Tapi kalau dia besar betul, jernih sepasan ni, dia masih mau makan. Biasa surut macam ni, air agak sedikit jernih, ikan-ikan tu nak makan baja tu. Okey, kita terus pergi ke rumah panjang, pergi tebas belakang rumah. Selamat tahun baru. Tahun baru. Putun paman di tahu dah. Ya kak. Buka kak yang pono yang pak. Cuma tu dong awak. Kak usun. Oh nyantai ke biar dah.
Inilah keadaan rumah di kampung. Memang kotor, tak ada orang tinggal. Macam ni lah. Freezer ni on 24 jam. Ni bahagian dapur belum siap lagi. Ruang tamu pun belum siap lagi. Ini yang saya tebas pagi tadi. Saya tebas akar-akar yang naik atas belakang rumah ni saya tebas. Ni jamban sementara selamanya. Alamak, ada kunci. Kena buka. Ai, ni bare di apa? Buin. Sekarang kita pergi ambil timun. Saya punya saudara kirim timun. Ni dia punya ladang padi. Dia suruh saya ambil timun dekat sini tadi. Dia punya pondok. Ni timun padi. Padi dah berbuah. Kecil lagi. Ni dah mulai menunduk. Ikutlah resam padi, orang cakap. Makin tua makin menunduk. Makin berisi makin menunduk. Okey, kita ambil timun ni. Kita bawa balik. Woi. Saya panggil saya punya uncle guna radio tadi, dia tak balas lah. Jangan-jangan dia tidur dah. Sampai Petrus. Dia tak balas. Saya punya uncle cakap sini ada satu durian. Ni durian hutan. Ni pohon dia. Tapi itulah, dia macam betul-betul semak lah bawah sana. Pokok durian hutan warna merah. Durian merah. Durian bala si je. Durian klasi. Bala si ada loongan lah. Tak luong na ya bak dah kira. Latak tak telung je. Boleh tahan untuk isi telung je. Inilah durian dia. Warna merah. Harap-harap ada tinggal untuk saya. Sebab ni ada bekas ada orang datang pergi cari buah ni. Lihat ni. Orang dah potong, belah dia makan. Woi, tajam betul dia punya tu. Kamu. Ada. Saya ada nampak sebiji. Ui, banyak Banyak buah dia. Durian merah. Dulu masa saya sekolah rendah, gambar durian dekat saya punya buku teks tu, durian ni lah, warna merah. Ini dia. Mana dia punya tangkai ya? Tangkai dia pendek. Susah nak bawa ni. Lama-lama duduk bawah ni takut ada yang jatuh. Terus jatuh atas kepala. Susah juga. Tengok. Sampai ada yang buruk. Tak ada orang datang ambil. Tengok, hitam sudah. Tak ada orang mau ambil. Saya punya saudara cakap dia tak minat makan durian ni. Sebab rasa dia lain macam. Bau dia lain macam.
Ada orang yang tak suka, ada orang yang suka. Ni pun dah lama jatuh ni. Ni pun dah lama jatuh. Mana yang baru? Ni pun dah lama jatuh. Ni nampak baru sikit warna putih. Ni hitam. Kita ambil yang baru jatuh saja. Ni macam baru jatuh. Okey. Yang dah color hitam kita tak payah ambil. Saya ikat dekat kayu ni, satu durian hijau, satu durian merah. Lepas tu daging saya bawa sekali. Kami nak masak nanti. Durian ni saya bawa satu. Saya ada bawa ambil banyak tadi. Tapi saya bawa satu dulu turun. Susah lah turun ni. Bukit terlalu curam. Kalau pakcik saya suka, baru bawa banyak sikit lah. Macam ni lah cara kita. Okey, rehat kejap. Rehat kejap. Ni dah pukul 4 petang. Matahari dah sebelah sana. Jadi kawasan ni teduh lah. Terlindung kena bukit tinggi ni. Jadi sebelah sana masih lagi terang kena matahari. Kawasan ni dah mendung. Dah gelap dah. Alright. Pondok ada sana. Pakcik saya nampaknya dia bersantai-santai di pondok. Melalui pokok apple. Berduri ni. Tajam. Apa boleh buat? Lajak saja. Sakit tahan dulu. Yang penting kita lepas. Kita coba makan durian dulu. Tengok macam mana rasa dia. Pakcik saya pun belum pernah makan tu, dia cakap. Ini durian ni kalau dekat kampung saya, diorang panggil nama dia Dian Klasi. Luka. Masuk dalam. Saya. Isi dia isi kuning. Kenapa dia hancur macam ni? Kita coba dulu. Kau sobat ding? Cakap ya dengan kau. Isi dia nipis. Kau sobat ding? Belong alik je. Kau ni keluar tu kak? Putih ada kriau. Kau oman je? Mereka tengok putih ya. Bukan tak kipet. Kadolik je ke kereta? Mereka tahu tan kita balan. Saya pakcik tak berapa berminat. Tina timun na jaki. Onion. Angkat mapi deh mau gina. Pandai gina. Dai. Woi. Dah baru Dian. Nah. Susah betul mau buka durian ni. Je, tega je.